Menu-menu dia kata tengok tom yum ada ni, apa ni, chicken meat, nasi lemak, keng som ni yang sedap ni. Kau jangan risau lah, ni kedai Melayu kita tau. Tu kat depan ni, daripada Lotus Cheng tu, di mat tu betul-betul dekat sini je. Nampak? Dia Mat and Cafe. Kedai orang Melayu kita, jangan risau. Memang semuanya terbaik je. Kau masuk dalam Diamat ni, ni nampak coklat-coklat kartun viral ni. Lepas tu snack-snack daripada Thailand. Sesiapa yang rindu nak pergi Thailand tu, nak beli snack-snack dia, kau boleh dapat dekat sini. Ni, kiang som. Kiang som ikan siakap ni. Bau dia. Nala. Udang besar-besar ni, udang galah ni, masak tom yum. Kau kena tahu tau. Kalau datang kat sini kena order ni dua ni. Ni Thailand punya orang cakap resepi. Asam pedas Johor pun ada. Ni kena dengan tekak. Ui, pekat. Ada pekat. Menu-menu lain yang ada dekat kiri kanan aku ni, jom kita try. Kau pernah makan tak pad thai seafood ni? Dia macam kuih tiaw tapi halus. Peso. Nasi pak krapau ni kau kena try. Daging dia ni kau kena rasa tau. Siapa yang rindu donat udang tu boleh try kat sini. Lepas tu banana pancake. Serius aku cakap, kalau kau bawa family dengan kawan-kawan datang kat Diamat Cafe ni, memang berbaloi puas hati. Selalu jumpa kat Expo kan. Dekat sini pun ada chicken milky grill dia. Kalau nak santai-santai kena dessert pun best dekat sini. Untuk air dia ada 3 yang aku order. Dalam banyak-banyak ni aku paling suka dia punya Thai tea cheese dia. Berlemak tapi air dia banyak tau, kau boleh pilih. Lepak santai-santai kena air panas, caramel latte dengan hot chocolate dia. Ni mesti projek juta-juta ni. Pot best ni dekat Cheng Melaka tau. Tapi ada satu lagi dekat Kota Laksamana. Nanti aku bawa.